Apa dia? Tak, kan bila KTM bila servis dah sampai dia akan keluar. Oh, emergency. Aku kata hujan tu. Ya Allah. Sini kau nak buat hal lah. Rupa-rupanya servis interval sudah sampai. So kau ingat tak macam mana nak reset? Servis video call. Busy. Tengah hutan awal Oh, kita ada influencer. Ya. Kita tanya dia tak bawa KTM. I zontas lah. Ha? Latte. Berapa jauh lagi ni? Berapa jauh lagi? Dah sampai dah. Patah balik tadi, patah balik. Sampai belah kanan patah balik. Sampai So actually kita dah sampai rosak lah. Ni PTT last kat sini. Tak silap aku tengok ni PTT last. Dan agak besar kat sini. Kalau tak tadi macam jalan kampung semua. So tu lah dia. Tak sempat record lah tadi sebab hujan. Aku simpan kamera. Apa nak edit? Siapa bising-bising nak record ni? Okey bang? Okey tak? Malu pula. Okey. Bawa motor 2 orang okey tak? Oh. Cruising berapa dia? 110. Kena masas. Terus tak? Tapi masalahnya aku terkejut tadi. 2 kali pakai baju hujan, 2 kali kena scam. Pakai baju hujan tu terkejut. Aku dah kata tak payah pakai baju hujan. Tak percaya. Dengarlah Chip Thailand punya. Tak. Aku tahu kiri kan. Dia ada 2 jalan. Satu straight ke kiri, satu ke kanan. Aku masuklah kanan. Dia ada 2 jalan sama ETA. Oh, okey, sama. Misalnya straight, aku masuklah kanan sebab yang tengok kanan tak hujan. Masuk je. Tak pasal kan kena hujan. Kalau combine dia macam RM3. Banyak duit. Tak ada lah. RM4 lah. RM4 lebih je. RM4 RM5 je. Yang saya tahu kalau isi 14 liter boleh jadi 60. Boleh jadi RM60, RM7 macam tu. Tu lah saya nak tunjuk duit lah tadi. Banyak duit. Duit ribu-ribu lemon tu. Tak main lah. Tak main. RM20, Puluh ni tak main lah. Kita main ribu-ribu lemon pun. Ni RM1,000 ni, RM1,000. RM1,000. Oi. Kayu. Datang sini kayu. Alai. Jadi ala-ala Fujiyama tak dapat pergi Fujiyama. Tak dapat Fujiyama kita pun. pergi kan. Balik. Kita pergi. Tapi kat hari ni memang banyak kita terpaksa potong lah. Faham lah sebab Hujan, lepas tu kita pun masa kan. Okay je. Apa yang siapa itu yang itu siapa yang bising kata dia tak boleh sampai ah? Oh, fikir orang boleh sampai. Siapa dah? Betul lah bawa RSX juga. Aku tak nak susah kau buang. Betul lah tak nak susahkan kau. Tapi sampai kan? Sampai tak sampai? Yang kental pasti sampai. Nampak yang kental. Tak kental. Penat. 2 jam lagi. Penat lah. Ferry lama tau. Dan Ferry rehat lah. Itu yang dia takut ni. Lepas bila kita dah ni macam mana nak pack je kan? KTM user. Kau dia terkejut dia dapat minyak Thailand. Minyak BTT lah, PT lah. Awet tau. Awak isi kan? Bukanlah. Kau bukan macam tu. Dia masa dia start. Dalam Thailand kau tak penat. Malaysia kau penat. Alah. Sebab nak highway. Bukan dalam tak penat. Sebab dalam highway macam tadi highway dia. Highway dia sebenarnya highway dia sama apa ya? Tak highway pun. Ya. Macam jalan kampung yang Dulin. Bagi aku highway dia tak bosan. Cuma kau kena hati-hati kita keluar. So kau faham kenapa kita kata kat highway kau tak pepak, kau tak pepak. Sebab kau kena jaga tiba-tiba U-turn, tiba-tiba kat tepi nak keluar. Macam tu. Alah, dah sampai seronok tadi. Aduh. 1000 corner. 1000 corner. Patutlah ada influencer. Mak bagi 1000 corner. Sini kan? Atas tau. Satu lagi. Itu hari-hari macam ni, right? Betul. Ini dulu baru masuk. Anda belajar Yalah, hari-hari macam ni, right? 14 hari. Alright. Dah isi. Tapi ni sejujurnya macam ni first time lah aku ride pagi sampai dekat malam ni. Dah pasti sampai. Ada je ride tapi dalam Malaysia lah. Tapi banyak rehat-rehat. Ini memang tak ada. Ini yang kira macam ambil gambar, jalan.
tak select eh. Itulah. Reset button keluar. Yes, 3. Yang loko kan macam pergi sekolah. Straight je aku tu dia. Betul. Dia tengok depan je. Macam budak ni. Fokus lah, fokus. Kenapa? Tengok lagi kanan. Dia tengah fokus kat jubur saya sakit tau. Jom. Tapi RS memang ni kan, orang komplain seat keras memang kan. Motor cup semua aku rasa tu. Brek tu. Naik LC pun tak sakit. Itu balik. Oh, LC kau. Mahal. Jadi balik. Kalau Makan. lagi 2 jam. 4 jam lagi lah. Ferry lagi 2 jam. Jadi pun ada QA kan. Kira ada. Ada lagi ambil sendiri Oh, ambil sendiri punya. Oh, bukan dia buat. Bom. Oh, tengok bom. Nâng song tam 4 5 20 20 bahtครับผม Dia tak apa dia tukar dulu di sini. Ya, ambil. Servis tak apa. Yang paling kelakar aku tahu ada orang dah masuk dia patah balik. Ada orang masuk patah balik. Dia bukan Royal Thai Army. Dia Army Malaysia. Aduh. Dia Royal Thai. Korang semua makan sini. Okay, so kita dah nak bergerak. Dekat je. Aku tengok tadi, kilo tu 4 kilo je. Boleh turn left. Raja Ferry Dongsak Pier. Alhamdulillah. Perjalanan memang smooth gila lah, aku boleh cakap. Alhamdulillah lah. Tapi ada tempat yang tak sempat pergi. Saya semalam memang macam tak sempat sebabnya pack gila. Kesian jugalah nanti diorang nak rehat kejap kan semua kan. Asyik push barai juga nanti. So diorang dah sampai, dah gerak, dah keluar. So 5-6 minit je nak ke ferry tu. Best lah dengan kawan-kawan. Aku macam tak percaya lah. Diorang ni first time bawa motor, ada ramai, bukan first time, ada ramai yang first time bawa motor ke Thailand, tapi kau jauh punya. Tak tahu lah, mungkin bagi orang lain Samui dekat je lah, tapi untuk kita orang yang baru-baru ni Samui quite jauh juga. Itulah. On the way sini aku dah hilang balak-kelapa, gelap dengan paling later adalah spek mata. Aduh. Lepas tu tadi Syawal ada, aku nak beli spek mata tu. Lepas tu Syawal ada letak duit juga, dia belanja sikit spek mata tu. Terima kasih lah Syawal. Kalau tak aku nak balik nanti mampus mata berpinau. Tengok tiket lah, tengok tiket lu. Bukan tiket. Round tiket. Samui. Buy ticket Pak. inside. Buy liao. Sir liao. Ni. Okay, inside. Okay, buy Tronan. Apa? Dongsak International Port. Pergi kat Ui, lawanya. Style tak? Sini je. Samui. Tiket sơ liêu. Xem ấy. Ok, không cháy được.
Nampak ada orang ni semua. Try. Ah. Sekali. Okay, you booking? Kau nak booking dia. Okay, booking. Check in now. Check in. Check in sini depan. Dia. Apa? Kali kedua naik ferry. Ferry. Itu 15 minit je gila. 3 minit. Ya. Tamai kau Lucak. Kenapa kau sini? Sama lu. Oh. Sana ni. Aku saja Faidi. Akhirnya tu lah. Udahlah dekat border. Udahlah dekat border sangkut. Salah betul lah. Dah belanja makan belum? Sini. Kau tinggal sini kejap. Sebaiklah kan. Tak masuk. Muka ada senyum. Nothing bit Kau kena ambil galong ya. Tengok sikit muka. Okay, boleh. Đây cả? Không chảy được. Không chảy nữa. So, macam ni lah macam view dekat Donsak sebelum tunggu ferry. Ramai agak lah hari ni. Tak tahu memang hari macam ni ke ataupun apa. Tak juga. Ferry pukul 5. Tu diorang tengah borak-borak sana. Wah, laju kan? Fresh ni bang. Kepam siam bang. Gantung. Bukan ini bukan kepam. Kepam BDIC. Bukan kepam BDIC bang. Ini kepam siam. Kepam siam. Ini pun kepam tak? Sedang itu kepam lah. Aku dah penat dah. Tapi aku tengok kau. Wish, kreatif tu Mamat ni. Aku pun kena kreatif juga lah. Syawal sweet tu. Siap pesan suruh gosok gigi tu. Kau ada buat gigi lah? Ada. Jangan nak cium mulut. Ya. Lepas tu Syawal cakap, aku dengku lah. Bang, aku ada dia. Nah, ni. Sweet lah. Ya. Tapi still ada lah enjin tu. Tapi tak teruk lah. Maknanya ada function. Ada bawa dia. Ada sikit lah. Maknanya ada function juga. Dia silencer lah, Simpan silencer. tu malam ni kot. Dia NA. Dah sampai dah. Apa ferry dia. Delay sejam. Macam naik flight delay sejam. Ramai tu. Aku nak air daripada tadi dah harga gila. Jom. Kali dengan ni diorang. Alhamdulillah. Sampai dah. Kita naik ferry. Ada 1.5 jam dah Cago. Okay, Mai? Gengkap gila.